Tinggang. Baju Melayu. Wow. Nak Raya dia buat tempat baru guys. Hari tu dia buat biasa-biasa je. Kasut baru. Awak suka guling-guling ni. Ambil Ahad lawa-lawa sikit. Beli ni lah ni Arrival. Tu. Belilah. Saya beli apa? Ni, saya apa? Silver lah kot kalau balloon. Garden shop dah. Ibu masuk please. Hello everyone. So today after a while kan, memang kalau Kasara buat thumbnail memang Kasara kalau buat intro memang after a while kan, sebab dia buat video jarang-jarang sekali. Sekarang Kasara nak bersiap because lagi Kasara nak buat video what I purchase online for Raya. Sebenarnya Kasara pun tak sedar, Kasara dah hampir sebulan tak upload video dekat YouTube kan. Sedap-sedap sebulan tak upload. I nak bagi tahu, memang live update. Ni memang live update. Sepanjang sebulan ni Kasara buat apa je kat rumah. Sepanjang Kasara tak upload video tu. By the way, I pakai toner pad from Rosiana. This one can count. Okay lah toner pad ni so far. Sebab nak cakap jawab tak naik juga. So Kasara tak nak bagi review macam mana. Selama sebulan, waktu bulan puasa ni lah kan, Kasara tak buat video kan. Kasara buat apa je kat rumah. I do nothing. Okay, selama sebulan bulan puasa ni I do nothing. Kasara tak pergi bazar Ramadan. Kasara puasa lah semestinya. Kasara pergi sekolah macam biasa. Cumanya waktu bulan puasa ni I banyak tidur. Kasara banyak tidur. I spend my day with sleep je. Kasara tak pergi lagi pun bazar Ramadan dekat area rumah ni. Pergi pun dekat Bertam. Hampa tengok vlog sebelum ni, Kasara pergi bazar Bertam tu, itu adalah first time Kasara punya bazar. Since tahun lepas, Kasara memang kurang pergi bazar. I don't know why, tapi mungkin sebab kita dah besar kot kan. Rasa macam bazar tu nothing. Tapi bazar tu lah yang orang kata apa? Yang naik ke seri Ramadan ni. Tiba. Tapi itulah live update Kasara. Memang sepanjang bulan puasa ni, dari first day puasa, Kasara duk tengok Bilibili. I duk tengok movie. Dia bukan tengok movie yang tak tengok lagi. Dia rewatch balik. Dia tengok drama yang sama yang dia pernah tengok dah. Itu adalah Kasara ya. Dia macam ada isu sikit kan. Dia kena repeat. Kalau contohlah kan, Kasara ni, kalau Kasara ada drama favourite tu, I akan repeat. 5 bulan sekali mesti repeat. Kasara suka sangat tengok YouTube. So sepanjang bulan puasa ni, kalau Kasara tak ada Kasara tengok YouTube. Macam tu je lah. So itulah Kasara punya Ramadan tahun ini. Oh by the way, I purchase new kipas. Kasara buat apa lagi selain macam sekolah bertimbun. Kita kan calon SPM, so dia macam a little bit busy lah. Let me know if you nak my Ramadan day. Tapi tak tahu lah jadi ke tak, sebab Ramadan kita a few days again kan. Yang ada vlog hari tu pun sebab kita cari baju raya, kita beli kasut raya. Okay, beli kasut raya tu Kasara akan gabung dengan vlog ni. So vlog ni tak adalah pendek sangat kan. Kat rumah Kasara sudahly ada ibu ayam dan anak ayam. Ibu ayam tu literally tiba-tiba main bertelur kat sini. So bila dia telur, dia akan meneram kat sini. Bila dia meneram kat rumah Kasara, automatik lah kan, mak ayam dengan anak ayam tu jadi anak ayam Kasara. Saya tengok comel sangat. Dia dah menetas je anak dia. So bunyi cip 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 every morning. Kasara punggah bilik Kasara. Apa yang ada dalam drawer, Kasara buat kelak semua harta-harta benda tu letak di gelap. Kenapa Kasara buat macam tu? Sebab seingat Kasara nak kemas. Tapi bila dah punggah macam tak mau kemas dah. Tapi benda tu Kasara tak akan biarlah. Kasara akan kemas tapi nanti. Nak tengok tak keadaan dia?
Banyak kan? Kipas ni sangat berguna untuk Kak Sarah. Sebab bila skincare I nak kering kan, I just kena guna kipas ni. Kak Sarah beli kipas ni pun sebab Raya. So, tengok shopping haul Kak Sarah nanti, okay? Itu je lah last Kak Sarah. Kalau Kak Sarah nak update sangat pun dia macam tak update sangat. Sebab hidup Kak Sarah ni memboringkan. Tiba-tiba Kak Sarah rasa hidup Kak Sarah memboringkan. Kalau nak cakap Kak Sarah buat a lot of activity on Ramadan, nothing. Tapi itulah kehidupan yang sebenar. Everyone punya baju raya tahun ni tema apa? Let me know. Kalau kita tersama ke. Sebab Kak Sarah tahun ni maroon. Second day I warna magenta. So ada tak yang maroon? Maroon tu sebenarnya decide daripada bulan Februari lagi. Februari atau Januari macam tu lah. Tapi awal tahun memang decide nak beli, memang decide nak maroon. Sebab Kak Sarah berkenan baju bunga-bunga tu ada colour maroon. So tudung I kena maroon. So dia kena satu tema lah kan. Kena lah semua maroon. So tahu-tahu maroon tu banyak yang habis baju dia. Memang everyone memang banyak pakai maroon tahun ni. Macam mana Kak Sarah tahu everyone banyak yang pakai maroon tahun ni? Sebab a lot of kedai yang Kak Sarah nak beli colour maroon habis. Bukan untuk Kak Sarah lah, untuk ibu. Sebab Kak Sarah beli Februari lagi. Let me know kalau apa nak Kak Sarah review semua lipstick Kak Sarah. Tapi tak banyak lah sis. Tapi boleh lah kalau hampa nak tahu. So mungkin next video kita akan swatch lipstick. Setelah kita pakai skincare, pakai sunscreen, everything, kita pakai Rohina punya mascara. Yang ni 1 Minute Miracle punya. Kak Sarah pernah beli 1 Minute Miracle. Tapi yang tu cepat kering. Like Kak Sarah pakai sat je, macam 2-3 kali dah kering dah. So disappointed. Rohina ni macam okay lah. I pakai since when lah, hujung tahun terlepas kot. Sampai hari ni banyak lagi tak kering-kering. Bagus lah macam tu kan. Dan untuk Raya. So this is my bulu mata that everyone asking for. Bulu mata Kak Sarah ni memang dah panjang dari kecil. Cuma tak lebat je. Dia panjang tapi tak lebat. Some of people bulu mata dia lebat, dah panjang, cantik. Tapi Kak Sarah punya bulu mata tak lebat, cumanya dia panjang macam tu. Kak Sarah dah pernah buat video untuk shopping haul online tu. Tapi sis, kualiti video tu ya Allah, gelap. Lepas tu aku bad mood, aku delete je. Lepas dah buat video tu kan, duduk set tengok, delete terus. So kenalah buat baru. Sanggup tahu untuk everyone. Kalau everyone tak watching juga, I tak tahulah. You guys tahun ni raya mana? Kak Sarah raya kat Kedah je lah. My family, all family semua dekat Kedah. Tak ada pun yang jauh dari Kedah. Ada lah tapi family yang jauh-jauh. Nak pilih lipstick ni yang payah. Tahun ni Kak Sarah sangat suka baju raya Kak Sarah. Baju raya, kasut raya, beg raya je I tak suka. Tapi it's okay. At least baju Kak Sarah lawa. Benda yang paling Kak Sarah tak suka, Kak Sarah dapat kita everyone apa yang Kak Sarah tak suka dalam hidup ni adalah untuk memilih warna lipstick. I don't like sebenarnya. Bila dah banyak ni macam sakit hati pula Kak Sarah nak pakai warna apa? Mana Melayu. Dia macam kena paksa macam tu. Tapi memang kena paksa pun kalau tak pakai dia akan pucat. If everyone ada lip glaze yang makeover ni, jangan lupa shade. Kalau dia tak shade, dia akan macam mana tak? Dia macam lip glass tint Wardah tu juga kan. Dia ni mungkin sebab banyak sangat tengok telefon kan, bila cakap tu suka marble. Apa tak marble tu macam mana? Macam tersasul. Bukan marble, tersasul. Cakap sikit je tersasul. I don't know why. Kenapa Sebab banyak tengok telefon kot. I tengok kat TikTok, orang cakap marble ni disebabkan orang yang cakap tersasul ni, dia sebabkan dia banyak tengok handphone, tak banyak social dengan orang in real life. So this is the colour. The colour macam red sikit. Kak Sarah post video dekat TikTok kena violations. Kenapa
Kasara tak adalah buat video yang senonoh-senonoh tu. Buat lip sync atau kaitan je pun.